Allah, aku dah hilang semuanya. Ibu, ayah, ampunkan aku. Kadang-kadang, kenangan selalu datang tanpa diundang. Dan bila ia datang, ia bawa segalanya yang pernah kita hilang. Aku membesar dalam dunia yang kecil, hidup yang tak mewah, tapi aku bahagia. Cuma ada aku, ibu dan ayah. Dunia kecil yang aku sangka akan kekal selamanya. Tapi hidup selalu ada caranya sendiri untuk berubah. Sehingga suatu hari, aku telah hilang ayah. Sejak hari itu, tinggal aku dan ibu. Rumah yang kecil sekarang terasa lebih lapang dan kosong. Walaupun perit, tapi setiap pagi, ibu tetap bangun dan teruskan berniaga. Dia kata, semuanya untuk masa depan aku. Dan bila aku semakin besar, aku fikir aku perlu cari hidup aku sendiri. Ibu! Ya, Mia. Mia dapat tawaran kerja. Tawaran kerja? Ibu izinkan? Pergilah Mia. Ibu izinkan. Betul? Betul. Terima kasih. Sama-sama Mia. Aku tinggalkan rumah kecil tu. Aku tinggalkan ibu. Hari ini aku telah berjaya. Kejayaan semakin tinggi. Mesyuarat demi mesyuarat. Janji demi janji. Aku sibuk mengejar dunia sehingga aku lupa harta aku yang paling berharga. Seorang insan yang selama ini tak pernah minta apa-apa selain sedikit masa. Assalamualaikum Mia. Mia, ibu ni. Waalaikumsalam ibu. Ada apa tu? Orang tengah busy lah. Maaflah kalau ganggu Mia. Mia, bila nak balik kampung? Ibu nak Ibu, minta ibu nanti Mia call balik boleh tak? Sekarang ni tengah meeting. Nanti Mia call balik Okey, bye. Mia, ibu Mia dah tak ada Mia. Mia balik ya Mia. Mia dah tak ada Mia. Balik Mia. Waktu tu aku tak sedar yang masa tak pernah tunggu sesiapa. Sampai satu hari aku pulang semula. Tapi kali ni
ibu pula yang pergi tinggalkan aku. Sabar nak. Mana tak ada Mia. Sabar Raya. Sabar Mia, sabar. Baru sekarang aku faham. Setiap bungkus nasi lemak yang ibu jual dulu bukan sekadar untuk dijual. Dan kalau masa boleh berputar semula, aku cuma nak pulang lebih awal.